Okay guys, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam pada semua warga RGR Recon Car. Saya pedagang kereta Hadi dan Auto Media Boy, tidak lupa juga sebagai pilihan kami. Okey, so hari ni abang nak cerita sikit pasal option report, macam mana nak tengok kereta without option report, dan yang selalu jadi isu sekarang ni low spec. Abang nak cerita dua benda je hari ni. Okay guys, so abang bagi 3 simple step, point-point nak tengok kereta Recon ni macam mana without option report. Okay, first of all, step pertama sekali, without showcar lah, without showcar, kereta kena ikut harga market value. So simple je. Okay, sekarang ni kita ada macam-macam, kita boleh view harga. View kita ada Kalis, kita ada mudah.com. Okay, kita ambil average tahun, kalau kata tahun 2016. Okay, kita ambil kata tahun 2016, kita average harga macam tu, jual bawah 130. Okay, bawah 130. Alright, semua jual lebih kurang harga yang sama. Okay, that's point yang betul. Tapi tiba-tiba ada jumpa satu orang jual semua 130, dia tiba-tiba dia jual 100 atau 110. Beza 20,000 kat situ. So kat situ dah ada nampak something wrong kat situ. Okay, tu step pertama. Ambil gambar sikit sini, ambil gambar sikit sini, ambil gambar sikit sini, customer nak gambar. Okay, point kedua, beli kereta Recon tak payah tengok option report. Macam mana bang? Macam ni, simple je. Minta gambar. Gambar di Jepun dan gambar di Malaysia. Kena synchronize, kena sama. Okay guys, final step. Step nombor 3. Okay, step nombor 3 ni yang paling penting adalah fizikal asal kereta. Okay, fizikal asal kereta without touch up, without do anything. Macam mana dia diimport pada Jepun ataupun pada UK, macam itulah touchdown kat Malaysia. Itulah fizikal asal apa masukkan. 3 tips dah abang bagi kan. So dengan 3 tips, 3 point yang abang bagi tadi, macam mana beli kereta Recon without option report. Okay, so abang tak cakap 100%, abang punya 3 tips tu bagus. Tapi at least dia dah cover 80% keyakinan diri untuk beli kereta Recon. Ingat bang. Okay guys. Okay, warga RGR Recon Car. Baik. So berbalik pada cerita kita balik. Okay, low spec, high spec, low spec, high spec. So ini yang jadi isu utama rakyat Malaysia. Mindset orang akan fikir nak beli kereta je, high spec, low spec, high spec, low spec. Okay, so bagi pendapat abang lah, bagi pendapat abang in personal lah, sebenarnya tak ada pun high spec, low spec ni, parent saja. Okay, yang jadi isu utama dia, yang jadi isu utama dia ialah low budget ke low spec. Apa kau nak resource sangat pasal low spec ni? Okay, masalah je beza dia aksesori je. Main je aksesori ada juga pre-crash, ada juga assistant, engine yang sama, gearbox yang sama. So main interior semua sama. Sebenarnya spek tak jadi masalah. Yang jadi masalah besar kita adalah bajet kita. Jangan salahkan spek, salahkan bajet kita. Okay guys, warga RGR Recon Car. Alright, orang tua-tua ada cakap, alright, tepuk dada tanya selera. Betul? Okay, ini abang yang cakap. Okay, kalau nak beli kereta, tepuk poket tanya bajet. Alright, so kita dah sampai penghujung. Tip-tip tadi abang dah bagi. So jangan lupa subscribe, like and share video abang RGR Recon Car dengan Auto Boy Media. So kalau kata ada apa-apa yang nak abang kongsikan, kau silalah komen banyak-banyak kat bawah ni. So InsyaAllah kita akan jumpa di siri yang lain. Abang bawa tajuk yang korang nak abang kongsikan. Okay, so jangan lupa
subscribe, like and share video abang. Bye.